Assalamualaikum. Saya Humaira binti Amir Nizam daripada Andalusia Cawangan Al-Ustaz. Bagi saya, saranan saya kepada jemaah-jemaah untuk dapatkan perlindungan takaful daripada tijarah ni, sebab kita boleh cover sekiranya ada berlaku kecemasan semasa di Tanah Suci, yakni kita perlu mendapatkan rawatan perubatan dan dari segi kesihatan, dan juga sekiranya berlaku pembatalan daripada penerbangan, insyaAllah kita boleh cover dengan insurans daripada tijarah ni. Saranan saya kepada cawangan-cawangan lain, saya amatlah menyarankan semua untuk minta jemaah supaya ambil insurans takaful ni, supaya kita boleh memudahkan urusan jemaah sewaktu di Tanah Suci. Kita juga boleh bagi jemaah lebih keyakinan berkeyakinan sewaktu menjalankan ibadah nanti tanpa ragu-ragu, sebab kita dah ada perlindungan daripada tijarah yang mana kita tahu insyaAllah dijamin selamat, dan juga dengan insurans ni boleh cover lah semua masalah-masalah yang mungkin jadi satu konflik ataupun kerisauan kepada jemaah-jemaah. Okay.